Okay, kita di atas jambatan Pulau Pinang, jambatan pertama. Kelihatan Georgetown di sebelah sana. Ini jambatan pertama ni lebih kurang 13 km dia punya jarak. Laluan motor, laluan kereta sama. Dia tak ada line yang khas lah. Cuma motor di sebelah kiri. Ada 3 lane. Kalau kita slow cruising macam ni, kita ambil yang belah kiri lah. Sederhana, ambil belah kanan. Fast lane, the right one lah, paling kanan sekali. Jadi ini merentasi lautan. Laut apa Laut Cina Selatan pula. Laut Selat Melaka. Terusan lah, tengok ni ada projek-projek tenaga ni, ada tiang-tiang. Kalau nampak di sebelah sana ada jambatan kedua, tapi tak tahu boleh nampak ke tak. So hari ni hari Ahad, hari cuti, hari Minggu. Kita tak tahu trafik dekat pulau macam mana. Adakah trafik yang baik ataupun heavy. Dan kita sebenarnya menuju ke pantai. Ya, pantai. Tengok kita nak pergi. Wow, itu dia, ada Panikale dan juga Kawasaki di situ. Pantai banyak di sebelah pulau ni. Pantai yang boleh kita mandi lah. Yang paling agak famous dan popular adalah pantai Batu Ferringhi. Tourist attraction juga. Dan ada lagi beberapa pantai balik pulau, Teluk Bombar, yang boleh kita mandilah sesuai untuk rehat-rehat santai. Kalau kita tengok di sebelah pulau ni, di sebelah muka hadapan Pulau Pinang ni, di sebelah pulau ni semua adalah bangunan-bangunan tinggi, skyscraper. High-rise punya resident dan juga pejabat lah. Dan ada di bahagian tengah jambatan ini, kita akan nampak tiang. Tiang ni ada 1, 2, 3, 4 ni. Sebelah sini 2, sebelah sana 2. Tiang ni nak menghampiri ke tiang ni, dia akan sedikit menaik sikit. Maksudnya kapal boleh lalu lah bawah, muat lah laluan dia. Ni menandakan dia bukan tengah-tengah, tapi dia kawasan yang boleh lalui lah bawah ni. Tengok dah dekat sampai dah pulau. Tadi agak panjang juga. Ke tengah-tengah, saya pun tak pasti. Mungkin lah kot, nanti kena Google balik. Saya rasa dia berat ke arah pulau. Trafik agak clear. Masuk pulau, keluar pulau pun clear. Sana pun ada 3 lane juga. Perasan di sebelah sana yang laluan electricity ni, yang kita kena ke kiri. Agak bahaya juga sebenarnya.
rekod dalam keadaan driving ni. Tapi tak apa, kita cuba bawa dengan penuh hemat. Kena cari kamera yang action cam. Ada tanda USM, University Science Malaysia. Satunya Universiti Awam yang ada di Pulau Pinang. Bukan Pulau Pinang lah, di Pulau. UiTM ada juga di Pulau Pinang, tapi di seberang perai sana. Ada lagi tak Universiti Awam? Kalau ada di sebelah pulau, sila boleh roger, boleh maklumkan. Saya rasa ini USM adalah universiti yang paling awal yang bertapak di pulau ini. Georgetown. Okey, kita dah menghampiri Pulau Pinang. Ada 2 cabang, belah sana pergi USM, Tepung Keloko, Bayan Lepas, area airport. Belah sini mengalir ke Georgetown. Georgetown adalah ibu negeri bagi Pulau Pinang. Pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang terletak di Georgetown lah, Komtar, bangunan Komtar. Atas sikit lagi ada belah pantai-pantai yang kita akan pergi tadi lah, Batu Ferringhi. Dan apa yang menarik di sekitar pulau ni, biasa orang cari dan cuba merasai nasi kandar yang famous di Penang. Nasi kandar, itu dia punya lorat. Lorat Pulau Pinang. Alhamdulillah, traffic clear. Di sebelah Georgetown, kawasan sebelah pantai ni memang agak pesat membangun lah. Kalau peak hour dia memang jam lah. Manusia cari rezeki, kerja, penuh dengan residen. Kiri dan kanan ada saja projek-projek yang ongoing, akan dibangunkan oleh pihak kerajaan, oleh developer untuk maslahat rakyat di Pulau Pinang. Ini adalah view dia sekitar bandar. Okey, kita stop sini dulu. Kita akan terus menuju ke pantai Batu Ferringhi. Nanti kita tengok laluan dan jalan di sekitar di sebelah pulau sana. Jumpa lagi.